hari ni akak-akak nak adik baca buku-buku ni tau. Nanti akak edarkan kepada adik-adik. Adik, best tak baca buku ni? Tak best, tak menarik sebab dia tak ada color-color. Lepas tu saya tak suka bahasa Inggeris. Adik, best tak baca buku ni? Saya tak sukalah. Saya tak minat buku sangat. Adik, suka tak baca buku? Tak sukalah Kak. Bukunya ada warna tapi tulisan dia kecil. Saya tak suka buku ni. Adik-adik tak suka ke baca buku ni? Tak apa, akak dah ada penyelesaiannya. Akak dah isi dah buku ni dari dalam e-book. Jom kita tengok. Sayangnya haiwan peliharaan. Jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya pada hari ini saya akan berkongsi yang bertajuk Sayangnya Haiwan Peliharaan. Dituliskan oleh Subrahmanyam Lakon. Okey, best tak? Faham tak? Siapa Puteri Sarah ni? Jom kita tengok sama-sama. Assalamualaikum. Hai, bersama saya Siti Asyari. Seterusnya, saya ingin menceritakan atau menuliskan sebuah buku yang best tak? Faham tak? Apa yang awak rasa selepas menengok video ini? Seronok dah saya faham buku ini. Adik dah faham dah ke buku cerita ni? Dah, lepas saya tonton video ini, saya dah faham dah. Anda rasa e-book ni sesuai tak untuk jadi dekat PSS? Ini sangat sesuai. Saya khususnya saya sebagai pengawal perpustakaan, ia sangat membantu saya untuk mengisi nilam. Cikgu buka satu ke atas. Buka dekat atas. Cikgu rasa ibu ni seronok tak? Ya, cikgu nak ucap tahniah dulu kerana berjaya menyediakan e-book ni. Dan e-book ni sangat menyeronokkan dan memudahkan cikgu dan juga pelajar-pelajar yang tengoklah. Sebab bila kita tengok persembahan dia pun menarik, ada gambar-gambar yang menarik, berwarna-warni, memang sangat menyeronokkan. Terima kasih cikgu. Pandangan cikgu, cikgu rasa e-book digital ni sesuai tak bagi murid-murid PPKI untuk tengok? Okey, cikgu rasa sangat sesuai sebabnya dalam tu ada video kan. Okey, jadi dia orang tak perlu membaca, dia orang boleh klik je tengok apa yang ada dalam kan. Ada beribu manusia kat situ. Dah ada nama cikgu dah. Kat mana? Dekat aku kat rumah. E-book digital yang ni sesuai tak untuk jadi pertandingan untuk esok? Memang amat sesuai. Jadi cikgu harap kau teruskanlah sebab kamu ni di zaman digital, bukan macam cikgu. Cikgu
handphone buruk je. Okey. Terima kasih cikgu. Ustazah rasa ibu ni sesuai tak nak jadikan ibu digital dekat PSS SK Inter Perdana? Sesuai, sangat menarik. Biasanya budak kan murid biasa tak suka kan baca buku. So kalau review macam ni lagi menarik dan interaktif lah. Okay, Tanya. Bagus. Terima kasih cikgu. Pada pendapat teacher, ibu ni boleh tak jadi ibu dekat sekolah perpustakaan dekat sekolah SK Inter Perdana? Okey, pendapat saya buku ni e-book sesuai diletakkan di perpustakaan supaya ramai boleh melihat dan kurang buku-buku fizikal. Jadi kamu boleh melihat dalam komputer dan juga kamu boleh lihat baca kat rumah. Okay, terima kasih cikgu. So teacher Dayani, what is your opinion on this e-book innovation? Thank you for the question. I believe that this innovation is very useful because students get to read books everywhere and anywhere they want. Sometimes it's very hard for the students to get the physical book. So by having this e-book innovations, students can read books whenever they want to read. That's all.